Kalau hadis dengan rijal hadis siqat. So sebab tu of course kita ni lahir dalam keadaan yang dah ada orang ulama-ulama hadis yang dah mengkategorikan hadis. So refer je lah kan. Sahih ataupun Sahih Bukhari Muslim ke apa. So tu pembicaraan dia. Tapi kalau dalam sejarah Islam, dia ada fasa yang sebelum ulama-ulama ni muncul kan. Kalau kau pernah buat praktis ni ke? Kalau ni kalau nak Google boleh Google. Kalau kita kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ni, dia orang dalam range tahun berapa? Lepas tu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah punya tahun berapa? Lepas tu Ibn Sina, Ibn Khaldun tahun berapa? Siapa boleh agak? Grup mana dulu, grup mana tengah, grup mana kemudian? So dia macam dia muncul tu lebih kurang dia ada masuk dia ada zaman-zaman dia. Siapa boleh agak? Ataupun boleh je Google. Tapi kalau malah nak Google, kalau kau teka-teka kau agak yang mana dulu, yang mana kemudian? Ke tak boleh agak? Secara logik tak boleh agak Ke tak ada logik? Mana logik kat situ? Tapi dia ada logik dia sebab ulama-ulama ni, sebab kalau kita kan, kita nak ambil bidang apa kan dia macam random kan. Tapi ulama-ulama dia ada niat tau, dia untuk umat. So sebab tu ulama tu muncul dulu. Lepas tu baru ulama ni. Dia bukan ada bidang apa nak ambil. Dia bukan macam tu. Dia macam umat ni perlukan ni sebab dia mencemburi. Sebab tu logik dia based on that logik ulama fiqh tu datang dulu sebab nak mengamalkan Islam. Bila Islam dah tersebar, seorang kat sini macam mana nak tahu waktu apa dia tu ilmu tu ulama fiqh tu datang dulu. Dan kemudian bila ulama fiqh bahas tu baru datang timbul jawab. Macam mana sebenarnya nak hadis ni macam mana darjat dia apa? So ulama hadis kata kita kena solve benda ni. Yang kemudian sekali tu yang baru sains teknologi tu. Bila macam semua dah settle pun ni, kehidupan kita Islam kan meraihkan juga lebih efisien bla 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 kan, lebih. Dan juga sebenarnya termasuk juga sebenarnya ulama sains yang awal pun masih bab arah kiblat. Betul lah, dia macam bintang kan. So dia masih ada purpose begitu lah. Barulah benda-benda yang lain yang sekadar untuk hidup senang. So kita ni mana ada fikir macam tu kan? Ada ke macam tu? Umat memerlukan aku masuk bidang apa?